Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah hari ini 13 Ramadan dan kita berada di salah satu rumah klien yang klien telah siapkan rumahnya, dan hari ini adalah penyerahan kunci untuk Cik Misman, Puan Mila dan keluarga. Dan rumah ini, tuan-tuan dan puan-puan, terletak di Bukit Gambir, Muar. Okay, so kebetulan kita nak buat video dan serah kunci hari ini ke rumah dengan isteri. Dan kita ada juga tetamu-tetamu lain kat situ. Dia datang untuk penyerahan kunci, dan kita nak tahu lebih lanjut tentang pendapat, cadangan ataupun komen yang Cik Misman dengan Puan Mila nak berikan sepatah dua kata untuk plan-plan. Okey. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada terima kasih banyak kepada pengurusan plan-plan dengan pegawai-pegawai dengan pekerja dia sekali yang telah dapat menyiapkan rumah saya lebih awal sikit. Terutamanya dalam bulan Ramadan ni dapatlah saya keluarga berkumpul untuk hari raya. Itu yang utama saya. Alhamdulillah. Jadi bagi saya amat berpuas hatilah. Daripada mula pekerja plan-plan masuk buat rumah ni, saya amat berpuas hati cara dia bekerja. Lepas tu dia punya, saya memang bersyukur betul. Alhamdulillah, tak ada masalah sebenarnya. Buat masa ni daripada mula sampai sekarang ni, awal tak ada masalah. Kira lancar lah. Sikit-sikit tu biasa, sikit tak ada hal. Tapi memang banyak tak ada masalah lah. Di last ni sampai dia datang macam ni muncul, saya rasa macam tak ada masalah lah. Memang tak ada, nampak macam tak ada tersangkut. Saya pun syukurlah, Alhamdulillah, suami saya macam pilih syarikat ni kan untuk buat rumah ni dengan semua. Saya macam tak sangka lah dia punya design dia, warna dia. Saya sebagai seorang isteri macam sukalah, teruja lah macam dia pilihan dia tu tepat lah. Dia suami saya. Dan saya mewakili plan-plan juga nak ucapkan terima kasih terutamanya sebab kepercayaan yang Puan Mila dengan Cik Misman daripada kami. Dan kami minta maaf kalau ada terkurang mana-mana. Mungkin kita nak tahu rumah ni sebenarnya kami berusaha untuk serah sebelum puasa. Tapi sebab memang kita ada beberapa projek buat, tapi kita harap rumah ni dapatlah menceriakan sikit Aidilfitri. Cik Misman dan keluarga akan raya di sini kan? InsyaAllah. Dan kalau ada apa-apa, harap ukhuwah yang kita bina daripada mula sampai nanti akan datang berkekalan.